Datuk Timbalan Speaker, saya juga merujuk kepada jawapan bertulis yang diberikan berkaitan cadangan penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Tamil di bahagian dalam. Berdasarkan jawapan tersebut, jelas bahawa cadangan ini masih berada di peringkat perbincangan dan kajian awal. Malah dinyatakan bahawa permohonan rasmi belum lagi dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan kerana cadangan perlu diperhalusi terlebih dahulu. Datuk Timbalan Speaker, isu keperluan membina sekolah ini bukanlah isu baru. Saya sendiri telah beberapa kali membangkitkannya dalam sidang Dewan Yang Mulia ini. Namun sehingga kini masih tiada status yang jelas, tiada perkembangan rasmi dan tiada hala tuju yang meyakinkan untuk rakyat. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa dan komuniti setempat. Jumlah penduduk semakin meningkat, kapasiti sekolah sedia ada semakin terhad dan keperluan pendidikan aliran Tamil di peringkat menengah semakin mendesak. Pendidikan bukan isu pilihan, pendidikan adalah hak. Lebih penting lagi, kerajaan negeri telah menyediakan tapak tanah seluas 4 ekar di kawasan bahagian dalam untuk tujuan pembinaan sekolah. Ini bermakna isu ketiadaan tanah bukan lagi halangan utama. Maka persoalannya, mengapa permohonan rasmi masih belum dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan? Jika tapak sudah bersedia dan keperluan pelajar semakin jelas, apakah kekangan sebenar yang menyebabkan kelewatan ini? Adakah masih terdapat kajian tambahan yang perlu diselesaikan? Atau adakah terdapat halangan pentadbiran atau dasar yang belum dimaklumkan secara terbuka? Jawapan bertulis turut menyatakan bahawa beberapa langkah perlu diambil terlebih dahulu, termasuk menjalankan kajian keperluan secara terperinci, sesi libat urus dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, mengenal pasti tapak yang sesuai serta menyediakan kertas cadangan yang komprehensif. Namun dalam konteks bahagian dalam, tapak telah pun dikenal pasti dan disediakan. Maka saya berpandangan proses ini perlu dipercepatkan demi kepentingan generasi akan datang. Saya memohon agar kerajaan negeri mengambil pendekatan yang lebih proaktif dengan segera memuktamadkan kertas cadangan dan mengemukakan permohonan rasmi kepada Kerajaan Persekutuan tanpa penangguhan lanjut. Rakyat berhak mengetahui garis masa yang jelas serta pelan tindakan yang konkret. Jika cadangan ini tidak dapat direalisasikan, maka kerajaan negeri telah menyatakan beberapa alternatif seperti memperluaskan penawaran subjek bahasa Tamil di sekolah menengah sedia ada, mewujudkan kelas khas aliran Tamil serta memperkukuhkan kerjasama strategik dengan KPM dan komuniti. Namun begitu, alternatif ini tidak seharusnya menggantikan keperluan sebenar sekiranya sekolah khusus boleh dilaksanakan. Datuk Timbalan Speaker, apabila isu ini berlalutan terlalu lama tanpa keputusan yang jelas, rakyat mula merasakan bahawa suara mereka hanya didengar pada waktu tertentu tetapi tidak diberikan tindakan susulan. Persepsi ini perlu dielakkan melalui ketelusan dan komitmen yang nyata. Pelaburan terbaik sesebuah negeri bukan hanya pada pembangunan fizikal dan industri, tetapi pada pendidikan anak-anak kita. Jika kita benar-benar mahu membina masa depan Pulau Pinang, maka kita mesti bermula dengan menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi dan seimbang untuk semua lapisan masyarakat. Dengan itu, saya sekali lagi memohon penjelasan status terkini, sebab sebenar kelewatan permohonan rasmi serta komitmen jelas kerajaan negeri mengenai hala tuju pembinaan sekolah ini di bahagian dalam.